Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak merakit. Okay, ni peserta-peserta yang ada. Okay, ni antara peserta-peserta yang menyertai edisi rakit hari ni Okay, kita nak bergerak ke Betau naik lori. Jom. Jom. Okay. Ni antara peserta kita. Jom naik lori sana. Okay, jom. Kita ke ni. Kita nak naik lori. Ni antara peserta kita hari ni. Eri. Ada tengah makan lagi, sekarang ni tengah menunggu ni lori bergerak. Ni sebelum bergerak. Ada 40 rakit. Peserta ni kurang 160 orang lah. 40 rakit. 4 orang, 5 orang satu rakit. Dia akan naik lori Peladah ni. Lori Peladah. Mantap. Okey. Ni semua nak balik mana ni? Betau. Balik Betau, wes. Betau. Kita nak balik Betau, wes. Naik lori. Okay, kita bergerak dari Kampung Tanjung Gahai. Naik lori ke Betau. Padat sikit lah. Okay, perjalanan lebih kurang sejam lah. Sungai Koyan ni sempang Betau, tak nampak. Mana sempang Betau? Okay dia, sempang Betau. Okay, lagi 20 minit. 20 minit Okay. Semua dah hotel lah. Okay. Kita masuk ke Sempang, nak turun ke sungai. Okay, tu ada 3 lori lagi belakang. Okay. Kita sampai di lokasi permulaan. Semula turun. Lah. Lokasi permulaan. Jom. Ada briefing dulu sebelum kita turun ke sungai. Kita nak bergerak ke tempat briefing dulu. Turun ke sungai. Sungai bawah tu ya. Kita kasi talimat sikit. Dengan keselamatan. Bila nak benang Tuhan nanti sebelum turun ni semua peserta orang dah sampai. Ahli koma. Ahli koma. YB Fazli bagi ucapan sikit sebelum kita turun. Selamat sampai 40 rakit 40 rakit kita nak tiba ke destinasi di Kampung Tanjung Gahai tadi dengan selamat, tak ada kecederaan, semuanya. Okay, let's go. Lorang ini Beti Abdullah, Mira Beti Muhammad Ali, Jom. Syafi bin Ahmad, Jom. Muhammad Akbar bin Hamzah. Jom. Okey. Jom. Kek yang bernama Bah S. Bah S. Mantap Bah S. Seterusnya Kamu panggil Toho. Tahu itulah. Saya tak faham. Itu dia. Pergerakan akan dimulakan. Kita punya geruk-geruk kita dah sampai. Semua sampai. Mana? Okey, semua. Okey, semua dah ada. Jom. Kita menjangkakan pukul 2 lebih lah. 2.30 atau pukul 3 sampai Kuala Medang. Kita rehat kat situ, okey? Okay, kita mulakan.
Ekspedisi berakit kita. Ini kita punya joki Bah Q kau depan Bah S. Ha? Kita guide kita depan Bah S. Okey? Depan SDT. Oh, jangan laju sangat weh. Okey, tu ada lagi yang belum gerak. Okey, kita pun ada guide dengan penyelia. Dia pantau guna bot. Okey, jom. Kita mula jam 9.30. Kat atas tu ada pokok mutai ke. Ini menangani Sungai Betau . Jaga-jaga pokok sibal. Okey. Okey, halangan pertama kita. Ya, itu dia. Sembahan freestyle dari anak-anak Betau freestyle. Okey, itu. Umur 31 banyak bergerak dah. Depan tu ada. Okey. Menalih. Oh, air pun cantik tu, jernih . Okey. Macam mana Bahti? Okey. Boleh ya. Cuaca ni pun mendukung kita. Gaya macam tak berapa panas . Cuaca mendukung kita hari ni rasa. Ni kita punya penjaga-penjaga kita ni. Ada nasi ke? Awak lagi nasi ke? Ejah bungkus nasi. Okey, Bah S tadi, Bah S. Pungkor tu weh. Masuklah kebun lah. Alah ni lubuk ni. Kebun orang. Kebun orang ke ni? Ni Tuan lah. ada tuan. Oh, ada masing-masing. Oh, ada tuan. Memang ada tuan lah. Kebun orang lama-lama. Oh. Kita punya mana ni? Masih steady kat belakang. Nampaknya. Oh. Tepi ada kebun durian guys. Tak nampak sangat. Cuaca pun tak berapa panas. Okey, ngam. Barang pertama kita. Laluan sedikit sempit. Order nasi ayah satu . Hantar cepat sikit je. Cepat sikit. Cepat sikit. Okey, ni dia laluan sedikit sempit. Kita boleh lalu satu rakit dalam satu masa. Weh, dalam weh. Apa, tolak ke kayu tu? Tolak bongkor tu? Sikit je, Bik. Tak lepas ni? Lepas. Okey. Keraya kita. Keraya. Itu pun dah ejah dah tu. Hai. Sebaik tak sibah. Tu cabaran pertama kita. Ambil tepi. Ambil dari depan tu ya. Nanti kita dah ke kiri sangat tadi. Okey, sekarang kita teruskan perjalanan. Okey, steady Bahti. Masih lagi steady. Okay, kita tengok orang belakang melepaskan diri. Itu tersibar dah satu tu. Tersibar dah gayanya. Ya sungguh lekat. Lekat terbata. Laju sangat. Lepas dah. Okey. Bik, kita ada pokok buluh ni. Awak saja bawa kamu dalam buluh.
Oi, riuh betul rakit di belakang eh. Okey, ni ke kita bersaing lah. Ni orang belakang. Masih steady orang tepi Sungai Jelai. Oi, mantap. Kita disajikan dengan pemandangan macam hutan lah kat tepi. Tapi sini dia tak ada pokok. Pokok yang mana dia macam hala ke sungai. Dia tak macam dekat Sungai Jelai. Terbalik kaki. Oi, baik. Oh, lepas tu demo semuanya hala sini. Melentak lah. Si bear. Oi. Sebab tu menjaga. Batu lepas tu batu. Sebab tak boleh memancing menjaga. Batu. Okey, boleh bagi makan ikan. Kalau kita lalu lagi ni lawa memang nampak air ikan. Sampai kalau pergi motor baju dah. Tak buat besok ke roti kan. Kita pun ada abang-abang bomba memantau. Mana abang bomba kita tadi? Oh, belakang tu dia pun memantau kita. Ni ada batu-batu sini. Lepas. Ini ada jeram sikit berbatu-batu. Kita melalui jeram, kita tengok. Dan profesional. Melepasi jeram corner S. Jeram apa tadi nama ni aja? Jerandom. Okey. Kita dah melepasi. Kita nak pergi. Okey, kita nak lalu jeram. Depan tu ada jeram. Oh, ni ada pokok tumbang lagi. Live ni. Live. Hai. Kau bawa influencer? Yes. Okey. Kat jeram ni kita kena lalu satu-satu lah kakek. Kena lalu satu-satu. Sebab dia laluan sempit. Kita tunggu dulu bagi orang lain lalu baru kita jalan. Kita pun ada abang bomba. Oi, yang belakang ni macam lebih muatan. Ada 5. Okay, kita masih lagi menunggu giliran nak lalu. Cabaran di kita berakit ni lah. Ni jeram apa? Jerandong. Jeram 3. Dia bentuk S lah. Kita kena slow lah. Tak boleh berlapis rakit rasa ibai bawa pungkor. Okey. Kita lepas satu-satu lah. Okey, steady lah. Steady. Okay, nasi ayam suek satu. Okay, Bik. Come on. Dah lah kena tag ke batu tu. Ada kita ni. Dah. Dah. Ada batu ni. Okay. Ha?
Mari kita ikut depan tu. Ha? Mana? Kena sih. Ada terbalik. Jaga pungkor depan. Jaga pungkor ni. Ha. Ha? Mana? Ni. Rakit orang tadi ke? Oh, tak lepas nak tolak dah. Ha? Tu rakit. Rakit kita yang tadi? Macam rakit baru ke? Ya. Baru tu. Ya. Okey dia benar tak? Mana? Ni. Loh. Wah nak menyampai ke Kuala Medar pernah. Berjau. Ke, Baik bawa jari. kecil kaki tu baik bawa jari menganya. Macam tu. Ada rakit ni bah. Ya. Nak ramai-ramai. Ha? Boleh je tu ke? Kalau ramai-ramai. Kaki tolak. Ai, tolak. Ai tolak dai tu. Malas dah tak? Malas dah nak. Tahu kan? Kau ni orang ada hulu mana biasa su kayak gini. Betul. Nak tunggu sungai apa betul? Ha. Kecil. Pakai derail masuk Maggi ke? Ha, biasakan tunggu lepas Zohor lah. Lepas Zohor tu angkat nasi isi dalam besin, ikan air makan. Sekejap ke? Petang kan lah. Naik pukul 4, pukul 5. Kadang-kadang siap mau landruk lagi. Oh. Ni kalau cuti sekolah sini. Lagi dah ramai kan? Betul lah. Habis ke dia tadi? Satu lagi rakit tewas. Lagi sangat. Laju sangat dia mah. Ada perahu belakang tu. Ada perahu naik bot, naik bot. Oh tak ada, perahu ada. Dia laju sangat. Perahu. Hai, 2 jam lagi weh. Ha, pukul 5 ni ke? 2 jam lagi nak duduk dalam air, kecil batu. Apa selalu? Lagi ke puncat sekarang. Hai, jangan gigi berketus ha. Waiter, tunggu kau ada. Asal dia tadi sangkut pada tu? Batu tu? Pecah. Dia melaju sangat. Dia melaju sangat kayu. Ada okey menganyi. Okey. Oi. Tak tahulah. Dia orang nak berseronok sangat. Seronok. Macam buah ni. Ada bawa bekalan buah dokong. Bantai. Tenaga. Okey ya. Sungai kecil ni. Okey, bah es kita masih steady. Santai. Lah. Kau mau fikir pelancong ni. Kau mah ada influencer. Kau mau menikmati. Okey, menikmati ya. Steady, bah es pun steady. Dia dapat dia punya co-pilot belakang, steady. Bah, sini ada ikan lina ke bah? Ikan lina ada sini? Tak ada? Tak ada keluh. Jarang lah. Lina tak ada ya? Atas lagi ke lina? Ikan macam ikan macam belek tu tapi dia besar kan? Ya. Yeah. Itu orang buat ubat. Bukan apa nama tu ikan tilat tu kan? Dah. Dia macam tu juga. Dia Lain ya. tilat dia batik. Panjang. Lina ni. Pekai 1080 tu. Tak payah lah. Dia laja tu sangat. Lagi berat besar. Berat.
Clear puas nak ngedit lambat. Dia punya joki rehat makan sirih. Rehat makan sirih. Jalan lurus ni kita relax. Tak payah kayuh. Ni Nura Bila tak ada rasa takut sangat kita je. ke kawasan berbatu. Tak lepas ya. Sampai boleh. lepas. Ikut ujung lah. Batu dalam air tu gaya tu menunggu. Menurun, makin menurun. Ini kalau ada matahari sikit ni memang lawa. Tapi tak ada cahaya, tak ada Gelap lah. Matahari memang lawa. Oh. Pasal ni baru ada nampak ni. Kenapa? Oh ya. Ada depan, ada belakang mana? Maknanya dekat dulu ni. Ha? 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 Bah kita masih steady, bah es. Dia dah terpisah dengan rakit lain nampaknya. Turbo. Tu dia rehat lah. Rehat lah jalan lurus ni. Naik. Besar ni. Dekat jerah kan baru lah. Tak ada tau. Ha? Baik kau melak. Nah market baru rehat. Jerah becur je lah tak? Ha? Jerah becur. Ada lagi satu jerah ke? Sebelum jerah becur? Jerah becur tu bahaya tak? Jangan baca dah. Jauh lagi lah. Jauh lagi. Kampung Belida tak nampak lagi. Lebih dekat dah lah. Okay, kita sampai ke kebun. Ayo. Kebun durian. Oi, besar-besar batai. Ada buah dah ni. Ada rumah orang ni. Oi, jadi sangat ya. Dia orang buat. Sebab dia teratur kan? Tersusah. Dia memang ada buat kebun benda tak? Awak kebun durian apa kita lalu ke? Okey, awak lah nak kerja kau tak nak. Kau malas nak basah ke? Kalau nak menyampai ke mana? Tanjung Gahar kan tak apa. Lepas kau dah medar pun. Sudah. Jadi kita dah sampai ke mana nama projek dia orang ni? Jelai kecil je? Sungai Jelai kecil je? Sungai Jelai je ya? Kita sampai. Kebun durian Sungai Jelai. Lajulah sikit. Wah. Foto kau ni kan nak orang kau ni laju eh. Tambah pada ni abek ni. Laju sikit. Sampai ke mana ni? Sakar dah ya. Bukan Sakar pun. Kuala Medang dah ni. Mana nak sampai ke Kuala lah. Nak sampai ke Kuala Jelai dah ni. Jauh lagi? Nak sampai dekat jambatan. Berapa jauh lagi ni? Adalah sebatang rokok. Lagi sebatang rokok kita sampai lah. Sebab ni dah 200 orang dah semua ni. Isak satu lagi. Dia mana boleh isak banyak. 2 batang sekali je tak? Isak mesti sebatang-sebatang je. Oh sampai. Dah tenggelar dah ni. Ramai tu. Ditambah itu. Oi banyak. Ada berapa puluh ni? Steady. Sangkor ikan sungai. Pating dengan telipia ni.
Yelah, sini je. Di depan pada kita jauh ni. Orang ni tahu duduk aja. Akak tak boleh sing. Nanti semua pilot akak terkejut. Ada kamera atas kita berposing sikit buat pegang galah Street berada. Kita dah ni Kuala Medang dah ni. Ni jambatan hala ke? Kat atas ada kameraman ke? Okey je. Apa-apa pun boleh. Sing lah. Okey. Oh, ni ada tempat mandi lah. Tapi yelah, ada ala ke? Sini je tahan sikit lah. Kita dah sampai ke Jeram Becong. Kat sini ada dewan terbuka. Lepas tu ada kabin. Ada campsite. Ada kelengkapan semualah. Okey. Kita semakin hampir ke checkpoint pertama. Ni kita bertemu di Kuala Sungai Telong. Kita dari Sungai Jelai. Maknanya ni ada air telur. Tengok dia berubah kan? Sebelah tu. Oh betul lah, sini lah sebab lepas tu tura dekat dengan jambatan tu. Tempat mandi. Ya, kawasan mandi sini tau. Kau tanya lah. Lama lah. Ada lagi? Ada lagi orang mandi sini? Ya. Tapi dia tak jaga dia punya tu ya. Dia tak itu. Kemudahan dia tu, infra dia dah tinggi. Dia jangan pergi kalau potong. Budak-budak macam ni tengok. Betul. Sejak lagi. Kita tak berhenti be. Ya. Terik je. Kedua ke tiga lah. Okey lah. Ini dah buat. Lepas tu dia Oh. Ayah. Orang ni bawa fan. Okey, dari belakang. Tu dia geng-geng kita masih lagi. Banyak lagi peserta di belakang. Kita dah hampir lebih daripada bukan setengah lah ni. Dah 3/4 perjalanan kita ni. Sekarang ni kita bawah jambatan Kuala Medang. Tu tapak Pekasari. Jeti. Kita nak menuju ke Tanjung Gahai. Kita tohor dah. Okay, sekarang kita melepasi Kuala Medang. Kita memang tengok kalau kita ambil tu. Turbo, biarlah tak payahlah. Tak boleh tengok perahu kasih lain orang depan. Bukan joki kita, 3 orang joki kita. Buat pengayung tadi satu orang. 2, 3 sini, 3 sini dah. YB kita dah potong. Dalam dah. Kita dah semakin hampir. Lepas corner ni sampai tak? Tak lagi. Kita dah lepas Kuala Medang. Sungai Jelai besar. Okay. Serta kita rakit nombor apa ni mah? 20? 27? Umur 23 dah tadi? Dia 25. Kau foto semula je lagi.
Okay, kita dah hampir sampai ke Kawasan Penamat. Ada jambatan atas tu, jambatan Tanjung Gahai. Pasir jambatan tu kita akan sampailah ke kawasan berlabuh. Okey. Okey. Peserta. Oi. Ada orang mengair rupanya. Okey. Situ jaga dalam kebun dia mah tu. Tu depan dah kebun. Dekat dah. Dekat dah. Sana. Okey. Itu dia finishing point kita dah nampak dah tu. Kita hampir sampai. Lagi berapa meter lagi? Dalam 200 meter lagi ke menuju ke Kawasan Penamat. Tengok kita rakit nombor berapa hari ni. Sampai checkpoint kita. Finishing line. Okey, kita dah sampai ke Ada projek ni kasut ni nak buat benda lain kat ni. Penamat kita. Okey, sudah molek pukul 3 lebih. Ini tak disuruh kan? Itulah ada kita sampai. Dah sampai. Berapa kita? 3. Kita tengah kan? Kita setengah kan? Jom, dua ni. Jom. Mandiri. Okey. Sampai guys. Okay. Kita sampai ke jeti. Seperti itu. Okey, kita dah sampai. Lepas tu dah siap solat semua. Sekarang kita menunggu ada penutupan lah. Sedikit jaman. Lepas tu dia ada jambatan bertuah. Kita tunggu lah dalam tunggu dah kereta. Dah siap semayang ni. Peserta pun rasanya semua dah sampai. Dia orang tengah menyiapkan makanan dan tempat je lah. Ni ada juga yang bergerak balik dah sebenarnya. Tapi ramai lagi masih menunggu. Tu orang tengah menyediakan jamuan. Abang-abang bomba kita pun dah sampai. Patut kita bergambar dekat start dan finish tu lah. Kita ke majlis penutupan Rocket Fighter 2.0. Kita punya pilot. Okay, kita nak balik. Tamat dah sudah Rocket Fighter 2.0. Okay, kita akan berjumpa lagi di next Rocket Fighter insyaAllah. Kalau ada rezeki, badan sihat dan dapat peluang kita mendaftar, kita join insyaAllah. Okay, terima kasih kepada penganjur semua. Terima kasih kerana memberi peluang untuk menyertai program ni. Lain kali kita pergi lagi ya. Okay, bye guys. Bye bye. Di sekitar ni peserta kampung nak balik, ada kedai di sini pun yang di dataran Tanjung Gahai ni. Okay. Jumpa lagi